Ada ke lelaki yang nak isteri dia tidak bekerja? Jawapannya, ada. Ramai sebenarnya. Tapi tak semua orang bising pasal benda ni dekat media sosial. Ramai je lelaki yang memang prefer untuk isteri dia bekerja di rumah ataupun menjadi suri rumah. Fokus jaga anak, siapkan makan pakai dia, uruskan hal keluarga dengan rela, bukan dipaksa. Sebab bagi mereka, ketenangan dalam rumah tangga tu lebih utama dari jumlah pendapatan tambahan. Yang penting suami dan isteri tu saling memahami dan faham tanggungjawab masing-masing. Tak salah pun kalau yang wanita tu memang plan untuk jadi suri rumah. Itu satu pengorbanan yang besar dan juga sangat mulia. Cuma anda kena pastikanlah tujuan anda tu jelas. Dan juga bila cari pasangan tu kena carilah yang selari dengan apa yang anda impikan, iaitu untuk menjadi seorang suri rumah. Bukan semua lelaki nak cari pasangan yang berkejaya, tapi ramai lelaki yang mencari wanita yang tahu menjaga harga diri, melindungi maruah diri, untuk menjaga hati dan juga mampu untuk menjaga rumah tangga walaupun bekerja. InsyaAllah teruskan mencari pasangan yang sesuai, yang serasi, yang sama-sama mengejar nilai kehidupan yang sama. Jangan takut untuk berlaku jujur tentang prinsip yang ada pada diri kita ni. Sebab orang yang tepat akan menerima diri anda seadanya. Anda sedang mencari jodoh? Jom cari dekat dalam Tiljannah.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia. Mana dah tahu, tak lama lagi, sebulan dua lagi, anda sudah dipinang orang.